Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار الآخرة. Rupanya menurut Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mendapat kurnia taufik dan hidayah dapat kita berkumpul waktu Ramadan hari dalam majlis seumpama ini di Majlis Al-Mukri, mana majlis pengajian seperti ini sebenarnya kita telah pernah wujudkan di awal tahun 2000, mana waktu itu arwah Mayorah Ustaz Maknur dan Ustaz Rashid tahun 2000 kita pernah wujud bagi istimewa ulama dan negara berbagi sampai Isya. Jadi setelah meninggal seorang-seorang pemuda sama meninggal dulu dan diikuti oleh Rashid, kita mula terpaksa sebab-sebab tertentu tangguh dan bergerak. Dan hari ini alhamdulillah telah bincang dengan Abdul Musi kita tak syarih sikit. Beliau sangat-sangat berharap program yang diadakan di awal-awal dulu dapat kita kembali. Pada awal-awal dulu alhamdulillah kita akan terangkan. Mudah-mudahan akan datang mungkin sebab kita edan dalam program kelas. Dan iklan dalam Facebook ini tak ada di banner-banner dan sebagainya. Tujuan kita ada di tuan-tuan membuat sama sekali untuk menghidupkan kembali bagian sebab pengajian penelitian kitab Tuhan yang mana akhir-akhir ini ditinggalkan. Kerana walaupun ada je pengajian di masjid suara dan sebagainya, kebanyakan kami ini telah beralih kepada pengajian-pengajian kitab-kitab yang berkuasa, dan kita terus ini menjadi pilihan kedua. Sehingga kan ramai lagi kerana masyarakat hari ini dah tak apa nak pandai nak baca jari. Sebab itu tiba hidup kembali, kita terus ni agar supaya
manfaat yang sepatut kita dapat daripada kitab-kitab turas yang dikarang oleh ulama-ulama. Dahulu ini bertulisan, dapat kita kembali beroleh manfaatnya, dapat kembali kita jadikan sebagai pegangan sandaran kita. Karena awal dulu kita mereka ini mengarah dalam keadaan penuh tertib dengan istiqamahnya berat-berat rakaat, ada berwudu, berpuasa untuk mengarah satu-satu kita. Jadi bila mereka mengarah sebelum jadi kita dah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita Muhtasar ini Abi Jafar kita kembali baca pengarang dari Jafar, waktu mengarang menyusun hadis-hadis Bukhari ini dia susun. Sebanyak tempoh dia menyusun ni, beliau bermimpi 70 kali Rasulullah SAW. Sebelum mengangkat kitab dia dah bermimpi. Berkat tak berkat dua sangat. 70 kali mimpi dia bermimpi. Dan juga kita-kita yang lain. Sebab itulah kita nak hidup kembali. Berkata yang setelah kita berulangi, mari berkata tentang ulama-ulama terdahulu. Tidak dinafikan ulama-ulama pada ini pun ada keberkatan dan tak ada. Perbandingan antara kedua terlalu hidup. Kalau boleh dibuat pilihan, kita utamakan yang lebih utama. Sebenarnya Muhtasar Ibn Abi Jamrah yang kita pilih ini kitabnya asli kita Arab. Ini dari terjemahan mereka awal supaya fokus kita kepada isi kandungannya. Jadi bila kita dah memahami isi kandungannya, insyaAllah satu ketika nanti mungkin kita beralih pula kepada kitab-kitab yang asal. Kita Arab dan sebagainya. Jadi kami belajar dulu kita Arab. Jadi sudah ada terjemah tak apalah, supaya fokus kita nak dapatkan isi kita, manfaat bahasa itu kita tak boleh ada. Kalau begitu kita beradab. Kalau boleh kita nak belajar kitab yang asal. Jadi kalau itu dalam karangan bahasa Arab. Saya dikasih oleh Allah SWT majlis-majlis ilmu seumpama ini, khususnya maklum majlis yang sangat digemar oleh para malaikat. Bahkan majlis ini sangat diridai oleh Allah SWT dan digadai-gadaikan amal ibadah. Di mana satu hadis Nabi SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat bernama Abi Zar, "Ya Abi Zar, la taghluwa fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'atin." قال أن تغلو فتعلمها بعد من العلم أمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. Wahai Abu Zar, kata Rasulullah SAW, jikalau kamu keluar untuk belajar satu ayat sahaja daripada kitab Allah, itu ayat-ayat Al-Quran, lebih baik bagi kamu daripada kamu sembahyang 100 rakaat. Soalnya pahala tuan-tuan, ini orang menuntut ilmu ni, kita duduk begini
lebih banyak satu ayat daripada Al-Quran. Maka ganjarannya kata Rasulullah SAW, khairul laka min an tusalli alfa mi'ata rakaat, daripada kamu sembahyang 100 rakaat. Ya, tidak sembahyang 1 rakaat, Masya Allah. Sembahyang tarawih 20 rakaat pun mungkin ya. Tengok orang puasa lepas, malam pertama mau pergi masjid kena 20 rakaat. Masjid itu dah boleh lihat. Malam kedua tak pergi. Dia cari masjid kedua pula. Ini yang 8 rakaat. Dah. Kena lah masjid 8 rakaat. Habis solat tamu. Dia tengok 8 rakaat di pantai dia buat imam 3 juz. Dah menyesal dah. Tahu masjid sekarang lagi bagus. 20 rakaat ayat lazim. Ni 8 rakaat 3 juz. Berkiranya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah. Saya nak ceritanya sembahyang itu sangat berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sembahyang itu sangat berat, melainkan bagi mereka yang hatinya khusyuk. Dia nak dapat 1 rakaat ya Allah. Tapi jangan kita duduk begini dengan niat ikhlas. Ya, kita datang untuk menuntut ilmu, maka kata Nabi, lebih baik bagi kamu daripada kamu sembahyang 100 rakaat. Kemudian Nabi SAW, wala anta fatu'allima baban minal ilmi. Kemudian kalau kamu keluar pula untuk mengajar, tadi kita belajar, ini kita keluar nak mengajar, nak mengaji dah, pandai dah, jadi tunggu pula. Ya, fatu'allima baban minal ilmi, supaya mengajar satu bab daripada ilmu, khairul laka umila bihi aw lam yu'mal bihi. Sama ada ilmu yang kita ajar itu diamal oleh orang lain atau tidak, khairul laka, lebih baik bagi kamu, min an tusalliya alfa rakaat, daripada kamu sembahyang 1000 rakaat. Sahabat dia tuan-tuan kalau mengajar ilmu ni, ya, bila dia boleh gaji besar sikit kan. Ya, sebab dia dah mengaji lama. Untuk umur ni kalau kita kaji kehidupan mereka, Masya Allah, ya. Dikaram dengan umurnya dalam mulazamah dengan ilmu. Ya, dengan mereka ni, kalau nak dibandingkan hari-hari hidup tidurnya dengan hari-hari mentelaah, banyak waktu mentelaah kita. Ya, pukul 4 dah dengar kalau boleh lewat. Pukul 1 boleh tidur lagi. Setiap hari boleh tidur lagi. Dan setengah-setengahnya tidur berlebar dengan kitab. Jangan tidur lebih kecuali, ya, untuk tanggungjawab kita. Selesai tanggungjawab tidur ni berlebar dengan kitab. Sebab itulah Allah beri kepada mereka ni, Masya Allah, ya, ganjaran yang cukup tinggi, sehingga kan mereka keluar tu untuk mengajar satu bab sahaja. Tak kira lah bab wuduk ke, bab puasa ke. Khairul laka, lebih baik bagi kamu, kata Nabi, min an tusalliya alfa raka'atin, daripada kamu sembahyang 1000 rakaat. Ya, besar pahala. Dan orang dulu tuan-tuan dalam bentuk ilmu ni sanggup berkorban, golok pegadai, ya, golok pegadai, jual tanah ke apa nak beli kitab, kerana nak mencari ilmu. Bahkan sanggup tak makan pada di zaman Nabi SAW, sahabat tak makan berhari-hari dalam bentuk ilmu. Ya, mana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umayy, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla bin nasi yakhir rijal bi maqamatin bi salati min al-khasasa
Wa idza salla Nabi sallallahu alaihi wasallam insarafa ilaihi faqala law ta'lamu ma lakum inda Allah la ahbabtum an tazdadu qarbatan aw hajatan aw kama sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Ubayd adalah Rasulullah SAW bersabda, adalah digambar diceritakan sesungguhnya setiap kali tak kala Rasulullah SAW sembahyang bersama para sahabat, pasti ada sahaja sahabat yang akan binsang di dalam sembahyang. Nama Nabi, kalau Nabi sembahyang fardu, setiap kali Nabi mengimami sembahyang fardu, pasti ada sahaja sahabat yang akan binsang di dalam sembahyang di belakang Nabi. Minal khasasah, kerana fakir, tidak ada benda nak dimakan. Wahum ashab sufa, mereka itu ialah ahli-ahli sufi, sekitar 500 orang lebih yang meninggalkan kampung halaman, kebanyakannya muhajirin, ya, berhijrah ke kota Madinah, tinggal kampung, tinggal harta, tinggal pangkat derajat, mari buat rumah keliling rumah Rasulullah di Masjid Nabawi. Ya, rumah mereka ini menghadap ke dalam masjid. Ya, keliling masjid itu menghadap. Ya, keliling rumah Nabi itu kan masjid kecil. Jadi duduk mengaji dengan Nabi dan tak ada kerja pun. Sehingga kan mereka makan apa? Makanan ahli sufah ni. Mereka makan daripada zakat-zakat yang merupakan biji-biji tambah yang akan digantung oleh orang-orang kaya yang keluar zakat. Bila keluar zakat, dia gantung kurma keliling masjid. Makanan itulah yang diambil oleh ahli sufah ini untuk jadikan makanan. Bila mereka makan pagi, malam tidak akan makan. Bila makan malam, pagi tidak akan makan. Sayang sekali. Bila tidak ada kurma yang digantung, mereka tidak makan. Terus mengaji dengan Nabi, sehingga kan berhari-hari tak makan, sehingga kan mereka pinsang di dalam sembahyang. Termasuk Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ni pinsang berpikir mulut dia. Apa? Sehingga orang sangka Abu Dzar Al-Ghifari ni gila babi. Rupanya dia lapor pinsang. Ya? Tapi tak melahirkan kesusahan diri, tak pernah minta. Walaupun lapor, kalau tak ada makan, tak menggambarkan mereka ini miskin. Kita hari ini makan banyak rumah, juga lagi minta lagi. Ya? Maka ada berlori, ya? Minta lagi. Sahabat tidak. Walaupun sangat memerlukan, mereka tidak pernah melahirkan kepuapaan pada pandangan masyarakat, sehingga sahabat sendiri pun tak tahu yang kawan dia tak makan. Tak sangka gila babi. Nampak dia sorok kesusahan diri, hanya mengadu kepada Allah. Jadi sanggup datang mengaji berhari-hari tak makan biasa, hatta yakul al-a'rab, sehingga berkatalah Arab Badui. Arab Badui ini Arab pada pasir. Pertama kita tempat kita ni orang asli kan, orang Sakai. Saya dulu kali pada mengaji kat Mekah dalam waktu 1997. Saya balik dari Mekah. Saya belajar sana. Sebelum balik dia sebagai pergabungan orang-orang Arab Badui, Arab Desa. Arab ni bagi beli tok 26,000 saya beli tok. Susahnya Arab Badui kepada pasir ni, mereka akan jual apa saja yang ada. Tangkap tok, jual tok. Cabut ke segi, jual ke segi. Apa saja yang ada bawa ke bukan itu. Di situ ada namanya Sukul Lain di Tanah Air. Dan naik taksi, kita pergi ke Tanah Air, namanya Sukul Lain hari Khamis. Orang Arab ni semua itu. Itu tak ada orang Melayu pun, dia pun tak tahu. Ya, di pedalaman kampung Arab Badui. Ya, saya pergi beli tok 800 riyal. Untuk 26 ekor. Bawa balik Malaysia. Ya, buat minyak tok. Nak ke apa
biasa tinggal di dunia mengaji. Dia kutuk habis-habisan sahabat Nabi yang tinggal dunia mai mengaji. Begitu hari ni anak kau nak jadi apa? Besok tu mengaji agama. Besok nak kerja apa? Sijil tak ada apa, tak ada. Ada tak? Ada tak? Itu bagi spesies babi. Apa spesies Arab babi. Dia ingat yang dia duduk makan selama ni tak apa duduk beri makan. Yang duduk beri makan Allah Ta'ala. So dia saja bapa dia yang beri. Allah yang beri. Orang bentuk ilmu yang Allah jamin. Nabi jamin. Talibul ilmi takaffalallahu lahu rizqahu. Orang bentuk ilmu, Nabi jamin rezeki mereka. Maknanya rezeki mereka tidak akan putus kalau kita merasa mengenai ilmu agama. Baik itu kita tak pernah tengok mana-mana Tok Guru mati ke guru. Tak pernah tengok. Tak pernah tengok mana-mana berita dunia tu khabar keluar Tok Guru mati ke guru, tak ada benda nak makan. Tak ada tak? Maknanya sentiasa ada rezeki. Allah untuk ilmu ini rezekinya sentiasa ada. Sebab itu orang yang bijak, walaupun mereka dah bekerja bagus berniaga sebagainya, maka mereka tidak akan meninggalkan menuntut ilmu. Kerana menuntut ilmu itu kunci gudang ilmu. Kalau kita nak bagi percaya dalam menuntut ilmu dalam perniagaan, pastikan menuntut ilmu itu jangan ditinggalkan. InsyaAllah bisnes kita, perniagaan kita, kehidupan kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi di pagi-pagi hari kita dah ingat kepada Allah, kita dah mengaji, pada bersubuh kita dah mengkhususkan waktu kita untuk ingat kepada Allah, maka dah pastilah kehidupan kita akan disempurnakan oleh Allah. Di mana Nabi pernah bersabda dalam hadis kursi, Allah berfirman, Uzkuruni sa'atan ba'da salati subhi wa sa'atan ba'da salati al-asri uktika bainahum. Ingatlah kepada aku, kata Allah, seketika selepas sembahyang subuh dan seketika selepas sembahyang asar. Uktika bainahuma, pasti aku sempurnakan, aku cukupkan keperluan antara dua waktu tersebut. Mana lepas subuh kita zikir, lepas asar kita zikir. Mulakan kehidupan kita dengan ingat kepada Allah. Zikir mana ingat kepada Allah dengan apa cara pun. Sama ada dengan zikrullah, tahlil, dengan wirid, tadarus Quran yang dibaca dengan menuntut ilmu agama seumpama begini. Kita mula kehidupan kita harian dengan ingat kepada Allah. Kemudian di petang hari kita tutup hari itu pula dengan ingat kepada Allah. Maka kata Allah, aku akan sempurnakan keperluan kamu. Dalam antara dua waktu, daripada subuh ke asar, daripada asar ke subuh, Allah akan sempurnakan. Maka hidup kita sentiasa disempurnakan oleh Allah. Rezeki kita sentiasa mencurah-curah dan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelebihan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada orang yang sentiasa menghabiskan diri kepada Allah, dan terutama dalam mengenal Allah dengan menjalani ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Arab Badui tadi, bila dia tengok sahabat Nabi duduk biasa sembahyang, dia kutuk sahabat Nabi. Kata mereka, haulamu majal, ini golongan orang-orang gila. Nabi dengar, Nabi dengar Arab Badui duk kutuk para sahabat. Idza shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam insarafa ilaihi faqala. Bila Nabi selesai sembahyang, Nabi berpusing kepada para sahabat. Nabi bersabda, "Lau ta'lamu ma lakum indallah la'abadtum an tazkuru
maka kamu akan sanggup lebih lapar dan lebih payah daripada sahabat aku yang berpinstang di dalam sembahyang ini. Faham? Ya, kalau kita tahulah ganjaran Allah nak beri kepada orang menuntut ilmu agama, bukan nanti duk pinsang dalam sembahyang, lebih pada itu kita sanggup ke tanah. Faham tak? Hari ini Allah tak takut sebab tak nampak. Tak nampak kepada menuntut ilmu. Dah menuntut pun jangan berlari lagi. Sebab tak nampak ganjaran yang Allah nak beri. Kalau itu ada bentuk-bentuk dia, pengaji dia jatuh mas ke tu, geluk-geluk, apa-apa buat. Tapi sebab Allah beri dalam bentuk lain, dalam bentuk keberkatan, dalam bentuk kerajaan, dalam bentuk ketenangan, ya, bahkan akan dalam bentuk dia akan besok bahasan syurga. Jadi kita tak nampak. Kita tak nampak, itulah sebenarnya Allah sebut nak jadikan sebagai ujian kepada orang-orang yang beriman. Nak percaya ke tidak kata-kata Nabi, nak percaya ke tidak kata-kata Allah Ta'ala, atau ragu-ragu. Jadi kalau iman kita mantap, walaupun tak nampak, bila disebut oleh Nabi kita akan dapat ganjaran, maka kita akan yakin. Ya, dia tak nampak pun kita yakin pasti kita dapat ganjaran-ganjaran tersebut. Ya. Saya itu sebagai mukadimah pada kita hari ini. Sebab itulah kita nak wujudkan program-program pembangunan pertama sekali tadi. Tujuannya kita nak hidup kembali, mengejar kita terus begini, ya. Sebagai supaya kita terus berbalik manfaat daripada ulama-ulama dan perkara yang mereka berumus, ya, nak hidupkan agama karam dan diri mereka dalam agama mendalami yang Allah Ta'ala ini. Jadi tuan-tuannya kita dapat tumpahlah keberkatan mereka. Kalau kita tak jadi alim mereka pun sikit sebanyak terpujas mereka itu kita beroleh ini. Dan kita mengkaji, belajar, menghayati karangan-karangan mereka. Okey, ya. Baik. Baik, pada ujian kali insyaAllah saya akan baca dalam setiap kali program minggu ini dua kitab ni. Pertama, kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Yang kedua, kitab Idaman Penuntut. Ada berapa tak? Idaman Penuntut ni hadis Jawi, ya. Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah ni Rumi, ya. Haji CPD kita Rumi ni. Dia ada yang Arab, lepas ada yang Jawi, walaupun orang Malaysia Jawi. Tapi supaya sebagai pengenalan kita ni, fokus kita kepada isi keadaan dia. Jadi kita ambil yang Rumi ni supaya ada di kalangan masyarakat mungkin yang tak memahami Jawi itu, mereka awal ni dapatlah fokus kepada kandungan hadis-hadis tersebut. Jadi sampai itu kita cuba mendalami, ya, pembacaan dalam bentuk Jawi. InsyaAllah satu hari besok masing-masing dah mahir, kita beralih kepada kitab Jawi dan seterusnya kepada kitab Arab, ya. Baik, niat kita insyaAllah kita akan hadirkan buku yang habis berat. Tapi buat permulaan ni, ya, kita tak dapat nak hadirkan lagi, ya. Saya ambil hadis dulu yang tak taufik ni. Kalau ada orang mudah-mudahan satu hari yang di depan ni bukan saya, itu usah. Saya ni tukar ni, ya, tukar tukang garam baru kat sini. Nah, program kita ni insyaAllah ni kita akan hadirkan mana-mana untuk seperti mana zaman-zaman itu kita rasyid zaman-zaman itu, ya. Ini sebagai mukadimah ni saya ambil alih kan. InsyaAllah kalau ada rezeki dan boleh hadirkan untuk buku itu lebih berkat, ya. Dapat kita mengaji dengan ulama-ulama, ya. Baik. Terus kepada pengajian kitab kita, ya. Terima kasih kita ambil kita fiqh dulu.
Sebelum itu kita hadiahkan dulu Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti kita hadiahkan berjalan kepada penyusun atau pengarang kita di nama bulan ini, Haji Ahmad Wali bin Haji Yahya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seterusnya kita jaga Fatihah kepada seluruh ulama-ulama, tutup kita, guru-guru kita, ibu bapa kita, segala roh muslim muslimat mukminin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain. Pendahuluan pasal 1 ya. Pasal 1 irama penuntut pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Kita tengok ya, tradisi atau adat-adat ulama-ulama dulu, mana-mana kitab yang mereka memulakan karangan-karangan mereka pasti dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini kerana mengikut, tidak mengikut sunnah sunnatullah dan sunnah Rasulullah SAW. Sunnatullah ya Allah dalam Al-Quran ya, ayat-ayat semua surah-surah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Al-Baqarah atau surah Taubah. Yang lainnya semua dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik itu Nabi pernah bersabda, kullu dziba'in la yubda'u bihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqtar. Tapi riwayat fahuwa aqtar. Ya, sesuatu perkara yang baik. Bila tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus, yakni terjauh daripada rahmat keberkatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja bacaan baik, kalau tak dimulakan dengan Bismillah, maka bacaan itu tidak diberkati ataupun kurang diberkati daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu musannif mulakan dengan Bismillah. Kata yang kasih oleh Allah Ta'ala, apa hikmah? Apa hikmah Allah memulakan setiap surah dengan Bismillahirrahmanirrahim? Allah sifatkan ya, dengan nama Allah. Allah mana? Allah yang bersifat Rahman, Allah yang bersifat Rahim. Kenapa Allah pilih Ar-Rahmanur Rahim? Kenapa Allah tak pilih Al-Latiful Khabir ke?
jalali wal ikram. Banyak lagi sifat-sifat Allah yang Asma' Husna itu yang banyak dia. Kenapa Allah pilih Ar-Rahman? Allah pilih Ar-Rahim. Allah tak kata Bismillahi Latiful Khabir, Bismillahi Dzil Jalali wal Ikram. Tak ada. Ya, semua surah-surah Rahman Rahim, Rahman Rahim, Rahman Rahim. Kenapa? Kerana Allah nak tunjukkan, isyaratkan kepada hamba-hambanya ini apa sahaja, setiap perkara yang Allah takdirkan, yang Allah tentukan, yang Allah jadikan ke atas makhluk, semuanya diasaskan di atas sifat kasih sayang dan rahmat Allah kepada makhluk itu sendiri. Apa saja Allah buat. Allah buat langit, Allah buat bumi, Allah beri nikmat, beri nikmat ni. Hatta pada pandangan kita dalam bentuk kepala petaka sekalipun, Allah hantar buat kematian, Allah hantar itu, Allah hantar tsunami. Sebenarnya semua diasaskan atas dasar foundationnya kerana kasih sayang Allah Ta'ala kepada makhluk itu sendiri. Nampak tuan-tuan? Allah buat langit kenapa? Kan nak beri kita nikmat. Allah buat turun hujan, nak beri nikmat kepada hamba. Allah hantar Rasul, nak beri nikmat kepada hamba. Hamba ini tidak berada dalam kesesatan. Allah jadikan kemudian rahmat kepada hamba. Ke mana pula mati rahmat? Ya, pada umum masyarakat hamba-hamba alam ini, kematian itu adalah rahmat. Walaupun pada ahli keluarganya merupakan satu musibah, tapi pada akhir kematian itu sebenarnya juga Allah jadikan kerana beri rahmat kepada alam ini. Nampak tak? Cuba kita bayangkan kalau tidak ada kematian. Kalau Allah tak jadikan mati, bila kita kata mati itu bukan rahmat, kita kata mati itu pahala. Cuba bayangkan kalau tidak ada manusia yang mati sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, apa jadi? Tok kita itu tak mati, tok kat rumah, moyang ada, monyet ada semua. Apa dekat tok nenek moyang monyet ke apa ke? Orang tu tahu ada pelumuk kat rumah lagi. Yang pokok 3, pokok 4, pokok spring bagi lagi. Tak ada lagi. Boleh hidup tak kita dalam keadaan begitu? Apa nak jaga? Mau kulit-kulit kat dalam bilik, ya, umurnya 800 tahun, tak mati juga. Badan dah macam spring bermusim 13, tak mati juga. Siapa nak jaga? Siapa nak mehmatkan? Lepas tu mana nak tinggal lagi kita nak sebab kan? Kalau semua manusia tak mati. Ini mati itu adalah satu rahmat Allah beri. Sebab itu apa saja Allah buat kepada hamba, semuanya diasaskan atas dasar rahmat dan kasih sayang kepada makhluk itu sendiri. Hatta Allah jadikan kemiskinan. Dalam banyak-banyak hamba itu ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang miskin. Allah jadikan orang miskin itu pun sebenarnya rahmat untuk alam ini. Ke mana pula? Ya? Ke mana pula Allah jadi orang miskin, jadi rahmat kepada alam ini? Cuba kita bayangkan kalau tidak ada orang miskin, semua jadi tawar belakang. Lahir-lahir saja dah siap ada puan dia 5 juta. Lahir dia puan 10 juta. Kaya. Boleh hidup tak? Kalau tidak ada orang miskin, hidup. Kalau semua kaya, boleh hidup tak? Siapa nak tanam padi? Ada jutawan nak tanam padi? Ada jutawan nak bawa ke laut tangkap ikan? Ada jutawan nak bawa rumah baju simen? Siapa nak kita keturat kalau dia dapat? Tapi siapa nak buat tepuk kaya batu? Habis nak makan apa? Makan batu. Tak ada orang nak tangkap ikan.
dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka itulah diikut oleh musannif kita. Ya, pengarang kita ini kepada sunnatullah, ya, dan sunnah Nabi tadi. Beliau mengarang dengan mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah. Tengok musannif terjemah. Alhamdulillah dengan makna segala puji bagi Allah. Daripada mana datang makna segala puji? Kalau kita tengok kamus, hamdu itu makna puji je dah. Tapi di mana datang segala? Daripada pada tambah segala itu mana makna dia? Kalau kita tengok kamus, hamdu itu makna puji. Tapi kenapa musannif tambah perkataan segala situ? Mana makna segala? Makna segala itu datangnya daripada alif lam. Pada alhamdu dibagi alif lam istighraqi jinsi, ya, menghabisi segala jenis puji. Puji ada berapa? Puji-puji kita ada 4 jenis pujian. Ya, puji ada 4 jenis. Pertama dipanggil puji khaliq kepada makhluk. Puji khaliq ataupun puji khadim kepada mulus, ya. Puji khaliq kepada makhluk. Puji Allah Ta'ala kepada makhluk, ya. Khaliq ataupun khadim, ya, kepada makhluk ataupun pada mulus, ya, pada makhluk kamunan. Itu yang pertama. Pertama, puji khaliq kepada makhluk, ya. Khaliq mana pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk kita semua. Yang kedua, puji khaliq kepada khaliq. Allah puji zatnya sendiri, ya. Khaliq kepada khaliq. Yang ketiga, puji makhluk kepada khaliq, ya. Kita ni puji Allah Ta'ala. Yang keempat, puji makhluk kepada makhluk. Makna kita puji sesama kita. Itu saja bentuk puji-puji yang berlaku kat muka bumi ni, ya. Allah puji zat dia sendiri. Allahu a'lam, ya. Allah wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah Ta'ala itu atas satu sangat kuasa dari puji zat dia sendiri, ya. Siapa Allah puji makhluk, Allah puji orang mukmin, Allah puji para sahabat, ya.
Yang ketiga, kita puji Allah Ta'ala, alhamdulillah. Yang keempat, makhluk ya puji sesama makhluk. Aksar sana ya, bahagian-bahagian puji. Pertama, puji Khalik kepada Khalik, atau bahasa lain bagi Khalid. Khalid makna Tuhan yang kuat. Makhluk dengan makna kudus ya, makna yang baru. Puji Allah Ta'ala, puji kepada. Yang kedua, puji Khalik kepada makhluk. Allah puji makhluk. Tadi Allah puji diri dia sendiri. Allah puji dia ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala. Dia sendiri puji diri. Tak dia. Yang kedua, kita puji Allah puji makhluk. Allah puji Rasulullah, Allah puji sahabat-sahabat Nabi, Allah puji orang beriman. Yang ketiga, makhluk. Puji Khalik, kita puji Allah Ta'ala, alhamdulillah, ya, kita puji. Yang keempat, makhluk puji sesama makhluk. Ini yang banyak berlaku hari ini ya, yang sering berlaku di muka bumi ini. Puji yang keempat adalah sama-sama kita. Jadi anak apa bernama kereta kamu ya? Asal kereta kamu, asal bini kamu, semua puji ya? Terlebih anak kamu periksa EMR, dapat anak aku periksa dapat sikat rambut. Itu sikat rambut dapat kalau disusun jadi kat rambut dah 9 yang nak dapat sikat rambut. Ada orang dapat 9 ada puji. Tak? Kita puji anak dia cantik ya. Jadi anak dia besar rumah kamu ya. 9 juta rumah kamu. Allah ya. 9 juta kalau dapat mahal boleh 10 tingkat. Tak? Kita puji dia kaya kamu. Tak? Baik, Allah nak beritahu kepada kita. Tak kira puji yang mana, empat puji. Sama ada Allah puji zat dia sendiri, Allah puji makhluk, ataupun kita puji Allah, ataupun kita puji sama kita. Hakikat yang sebenarnya kata Allah, alhamdulillah, segala jenis puji yang empat ni lillah, milik mutlak Allah Ta'ala. Lam pada lillah itu dipanggil lam dimilki, lam dimilki lillah, lam dimilki, milik mutlak Allah. Maknanya kalau Allah puji zat dia yang patut. Kalau Allah puji makhluk pun, siapa yang jadikan makhluk? Dia juga jadikan.
Yang ketiga, kita puji Allah memang selayak kita puji sebab dia memang yang baik sempurna agung. Yang keempat, kita puji sesama kita. Yang tadi kita puji dia kaya. Siapa puji dia kekayaan? Masa dia lari ada naik kereta, keluar berboi, terus naik Porsche. Ada? Tak ada. Keluar tak bawa sekali. Ya? Keluar tak anak dia tadi. Ada. Keluar terus dia profesor. Keluar dia tu mengajar ibu dia. Ada? Tak ada. Kecuali ada 4 orang ni budak boleh bercakap waktu lagi. Kanak-kanak saya saja boleh bercakap ada 4 orang. Ya? Yang lain tu keluar dia menangis. Tak kenal. Ya? Tak tahu apa dah pun. Ya? Lepas tu tak tahu lemah online nak berjalan. Kita tu punya dia kuat je kau. Ya? Sekali lepas jauh tinggi masuk. Oh, ya? Bertemu orang pecah. Hebat. Dari mana datang kekuatan dia? Siapa beri? Dia lahir juga ada kuat kekuatan. Ya? Nak angkat tangan nak jalan, dia pun lahir itu tak? Ya? Boleh Allah beri sikit-sikit, boleh berangkat, boleh jalan, boleh berlari. Maknanya apa saja nikmat yang ada pada kita, kelebihan-kelebihan yang ada pada kita, ilmu kita, harta kita, pangkat kita, kebesaran kita, semuanya asal usul daripada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu yang patut dipuji bukan kita. Yang patut dipuji ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya segala bentuk puji tadi semuanya milik Allah. Tapi bila orang puji kita, kita kena kata alhamdulillah. Apa maksud? Jangan puji aku, pujilah Allah. Itu maksudnya. Tak, kita hari ini alhamdulillah juga, hati kembang-kembang juga. Tidak, di mulut nanti. Ya? Patutnya kita kena rasai makna alhamdulillah itu. Sebab itu Allah wajibkan kita baca alhamdulillah tahmid semalam berapa kali? Berapa kali wajib baca pada hari semalam? Ha? Berapa kali wajib baca pada hari? Orang lelaki tak baca berdosa. Berapa kali lagi kita baca? 17 kali. Subuh 2 kali, Zuhur 4 kali, Asar 4 kali, Maghrib 3 kali, Isya 4 kali. Tak? Tujuannya apa? Tujuannya Allah nak tundukkan kita, nak buang keegoan kita, nak buang kesombongan kita, nak buang keangkuhan kita. Duk rasa kita hebat, duk rasa kita kaya, duk rasa kita kuat, duk rasa kita ni, ya, boleh junjung langit, kuasai dunia. Kata Allah, tidak, bukan kamu punya. Semua puji itu lillah, aku punya. Buktinya berapa ramai orang yang ditawar mati, bawa anak kubur tak kata dia. Berapa ramai orang yang hebat-hebat mati, bawa tak kehebatan anak kubur. Tinggal Allah ambil balik, ambil balik. Kembali asal. Awak tidak ada apa yang masuk dalam rumah besar, tinggal rumah besar. Kereta besar, tinggal kereta besar. Ya, pangkat kerajaan besar, tinggal ke pangkat. Dah tak ada dalam itu. Maknanya nak beri kita sedar segala nikmat-nikmat yang kita rasai itu sebenarnya milik Allah. Jadi orang-orang yang faham hakikat alhamdulillah ni, dia cukup malu kalau orang puji itu. Ya, malu. Contohlah, kita balik kampung, kita pinjam kereta, kita majlis atau belalang. Ini balik kampung. Kemudian orang puji cantik, kita enggak. Rasa mana itu rasa bangga. Kebetulan ada pula orang yang duduk sebelah jiran kita balik kampung kampung. Dia tahu kita pinjam. Orang kampung duk puji kita cantik, kita enggak. Apa rasa kita? Rasa bangga ke rasa malu? Malu. Sebab
punya, aku punya, ni hartanya Allah punya. Aku hebat macam ilmu aku pun Allah punya. Allah yang beri. Buat macam mana pun gagah macam mana aku pun Allah punya. Allah dah ambil balik tu. Orang nak angkat besi 40 tahun. Mati nak angkat gangan dah. Ya. Nak angkat selimut 2 kilo tak boleh. Besi 200 kilo dah angkat sambut je dah. Sungguh-sungguh selimut 2 kilo tak boleh angkat. Hebat dah sangat dah. Ya. Dan itu makna alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah segala puji itu lillah, bagi Allah, yakni milik khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tak layak. Ya, kalau puji itu puji atas zahiriah sahaja, bukan hakikiah. Zahir saja kita punya, hakikatnya semuanya milik Allah. Ya. Siapa Allah Taala? Rabbil alamin, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Alam yang kalau ikut tafsir Ibn Abbas ada 1000 alam. Kita dah masuk berapa alam? Kita dah pergi berapa alam? Alam apa yang kita dah pergi? Alam arwah, alam sulbi, alam rahim, alam dunia, 4 alam. Ada 1000 alam ni. Alam manusia, alam jabar, alam para malaikat, alam haiwan, alam tumbuh-tumbuhan, alam batu-batu. 1000 alam. Jahil kita alam yang kita tak kenal. Ya, yang kita kenal Syah alam. Ya, alam Syah. Syah alam pun. Ya, alam Syah, Syah alam. Kambing alam. Syah itu kambing. Alam itu alam lah. Ya, alam kambing. Baik, menggerik-gerik di bawah di jalan. Ya. Syah alam. Kambing alam. Ya. Alam ni 1000. Ya, Allah jadikan semua alam tu. Allah jadikan makhluk ni ada 18,000 jenis spesies makhluk ni. Semuanya untuk berkhidmat kepada manusia. Ya. Kita kira tak ada berapa jenis spesies yang Allah jadi? Ikan, belalang, burung, ular, gibau, sisu, 18,000 semua. Kalau ikut sebahagian ahli tafsir, ya, Allah jadikan semua itu untuk berkhidmat dengan manusia, bukan untuk menyusahkan manusia. Kita hari ini, ya, kita pandang segala spesies-spesies itu berdatang untuk kepada kita. Nyamuk aedes, ular, semua kita tahu. Rimau lagi. Sedangkan Allah jadikan semua itu untuk manusia. Ya. Apa yang Allah jadikan aedes? Allah jadikan nyamuk dengue. Kebesaran lagi. Apa hikmah Allah jadikan kalau tidak ada nyamuk aedes? Tak ada tu kira-kira saya dengue, apa? Siapa? Tak ada. Dengan adanya aedes itu dah rahmat pada mereka boleh bekerja. Ada. Yang kedua, nyamuk bagi Nabi-Nabi sebagai jamacik. Dikata Nabi, nyamuk adalah pengejut untuk Nabi-Nabi supaya tahajud. Itu nyamuk. Itu nyamuk datang malam, dia berbuka nampak. Oh, padam muka dia padam. Ya. Nabi-Nabi nyamuk itu sebagai penggerak jamacik untuk sembahyang tahajud. Bila mereka tidur, ya, Nabi tidur sore je mata, hati tak tidur. Bila tanya Allah nak kejutkan tahajud, nyamuk datang lah. Alhamdulillah. Ya. Jadi wali-wali Allah pun mengikut jejak langkah Rasul begini. Ya. Ada seorang sahabat saya kat pondok dulu, dia tak pernah
getah. Supaya yang perlu lagu getah nyamuk berbeko. Nyamuk kat dinding ni suka perlu kat kita. Nampak tak perlu kat kita? Tak. Ni kat dinding. Sekali kita tepuk perut tu sudut nyamuk kan. Tapi yang ajaib ni boleh tepuk mengaji tak rasa nyamuk nak gigit tu. Tengok tu mengajar. Ya. Ni budak tu dia kalau nampak pun dia nak makan dekat. Tak ada orang pernah gending ni. Kepada kita ya. Kerana kita ada hisap dalam pokok gua. Wah, ya. Ayah kita ada kesimpulan kat kita tu sebab kita ini jauh kepada Allah. Bila kita lupa kepada Allah, maka isis yang Allah jadikan tadi untuk khidmat akan bertukar menjadi petaka. Itu sebagai satu musibah kepada kita, sebagai peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana bala yang Allah hantar ni datang atas 3 bentuk. Bala petaka, musibah, ujian tu bila turun ke makhluk ini datang daripada Allah atas 3 bentuk. Pertamanya dipanggil bala li takrib. Bil ta'jil. Ketiga bil ta'zib. Bala di takrib. Takrib makna nak menghadirkan diri. Yang kedua bala di ta'jil. Gunakan alif. Ta'jil. Bala nak mengajar adab. Yang ketiga bala ta'zib. Bala kerana nak azab. Ya. Jadi bila bala datang, dia datang ada 3 bentuk. Yang pertama ditakrib untuk naikkan derajat, menghampirkan kepada Allah. Di bala yang diturun kepada orang saleh-saleh, para nabi, para rasul, ya, dia tak berdosa kena juga pada. Bahkan mereka lah yang paling tinggi percubaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Kerana ditakrib, Allah nak ambilkan mereka kepada Allah, nak naikkan derajat. Makin tinggi pada, makin tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua bala ta'jil, nak mengajar adab. Bala ni kena kepada orang Islam, orang mukmin yang jauh daripada Allah, yang reka, yang lalai, yang maksiat kepada Allah. Allah sayang kepada orang mukmin. Maka tanda sayangnya Allah ajar mukmin itu adab supaya insaf. Berarti mak bapak kita lah. Mak bapak kita bila jawatan anak tu pun akan bangga. Jawatan anak kerana sayang, tidak? Sebab apa jawatan? Nak ajar anak dia adab. Anak dia
dan sekolah pun lari, dia berjamban, dia berfin, dia bersini. Dia tahu ni bapak dia, dia sikit. Bukan yang marah. Dia nak jadi, nak ajar budak supaya jadi baik. Tadi dia sayang. Jadi Allah hantar bala kepada orang mukmin, supaya orang mukmin ini insaf kembali kepada Allah. Daripada tak ingat Allah, jadi ingat Allah bila-bila. Ya, mulalah ibu Pak Imam tak boleh ajar, tak boleh hasil. Pak Imam boleh tak boleh ajar lagi. Bapak aku masuk hospital, abang nak belajar. Sama ni Pak Imam tak kenal. Ya, nak cari pintu masjid tak jumpa. Tidak masuk boleh kena azab. Lama tak datang masjid tu. Kerana pada di motor hilang tu kita masjid. Ada apa tak? Ya, Allah Taala nak ajar dia ada. Tengok duk leka tu, kena sebiji. Allah, awak ingat kepada Allah. Yang ketiga, pada ditazim, pada kerana kemukaan Allah. Allah nak azab dia. Itu kena kepada orang-orang kafir. Ya. Jadi dari walaupun turun bala tersebut tak di tempat yang sama, membawa visi dan misi yang berlainan. Bala itu kena pada orang saleh, nak naik darjat dia. Pada yang sama, waktu yang sama, di tempat yang sama, kena kepada orang mukmin, nak beri dia insaf. Nama ni Allah boleh insaf kembali kepada Allah. Pada yang sama, tempat yang sama, kena kepada orang kafir. Memang Allah nak hina dia. Memang Allah nak azab dia. Ya, kerana kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang mendatangkan dunia alam tadi, maka kunci itu layak berhak bagi dia semata-mata. Wassalatu, ya. Tengok dia terjemahkan. Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, Tuhan yang memiliki hari kiamat. Kalau tidak ada ni, Tuhan yang memiliki hari kiamat. Kepada Engkau aku sembah, dan kepada Engkau aku mohon pertolongan. Berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus, jalan mereka Nabi-Nabi yang Kau telah punya kiamat kepada mereka itu, bukan jalan orang-orang yang dikutuk dan orang-orang yang sesat. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dimaafkan lagi. Ini pertambahan dia. Ini pertambahan As-Samir. Ya. Dia bukan terjemah, dia bukan terjemah dia. Ya, bukan terjemah. Kalau nak terjemahnya ada lain dia. Wassalatu, salawat dan salam ala sayyidina, ke atas penghulu kita. Siapa penghulu kita? Muhammad, ialah Nabi Muhammad Ashrafil. Baca dengan shin, ada titik. Ashraf. Jangan sebut asraf, jangan sin. Asrafil makna pemboros. Ini ada sebenarnya apa yang baca khutbah Jumaat lagi. Ya. Wa ala sayyidina Muhammadin asrafil muhammad. Dia kutuknya lagi. Asrafil makna pemboros. Dengan titik shin. Dia ada sifat tafashir. Shin ada apa? Kalau kita kaji, shin ada satu sifat dipanggil tafashir, berpemboros. Itu dipanggil tafashir. Ashrafil mursalin. Jangan punya sin, gunakan shin. Ya, ini disebut alif sin. Asrafil ataupun asrafil, itu maknanya pemboros. Nabi bukannya pemboros. Nabi itu ashraf. Ashraf itu makna yang sangat mulia, ya, yang paling mulia daripada segala mursalin. Rasul kita sebut tak betul. Jadi asrafil, dia bahasa Arab dikatakan lari huruf, lari makna. Lari baris pun lari makna.
baca. Boleh tak? Man, min, mun. Baca tak? Boleh baca? Boleh tak ada? Yang baca? Boleh? Mat, panggil? Tanya je lah. Min. Mat min. Dia punya gini je. Mat? Mana? Min? Man min? Mana? Minhu. Man barang siapa mana mengeluarkan satu nikmat yang ada sedekah ke hadiah orang, ya. Min daripada manin satu nikmat yang dia ada. Munna pasti di barat nikmat tersebut minhu daripada Allah Ta'ala. Nampak masalah? Baru sama tak? Tapi bila berbaris, bertukar baris, maknanya pun akan berubah. Sebab penting sangat kita jaga baris-baris di dalam bacaan-bacaan kita, sebutan-sebutan kita, lebih lagi dalam sembahyang, ya, supaya maknanya tidak lari. Muhammadin asyrafil mursalin, ya, segala asyraf itu makna yang paling mulia segala rasul-rasul. Wa ala alihi, dan selawat dalam juga ke atas keluarganya, keluarga Rasulullah. Siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi ni apa? Keluarga Nabi ni terbagi kepada dua. Keluarga Rasulullah ada dua bentuk. Satu dalam masalah doa dan satu dalam masalah zakat. Ali Muhammad ni keluarga Rasulullah ni, kalau bab zakat haram menerima zakat, keluarga Nabi maknanya keluarga Abi Thalib, ya. Dan satu lagi Fitri. Toleh dan Bani Hashim. Ada pun dalam bab doa disebut keluarga Nabi ialah kullul muslimin walau kana asiyan. Bila sebut keluarga Nabi dalam doa, jawab dalam keluarga Nabi, kerana kiranya kullu muslimin walau kanu asiyan walau kanu asi. Setiap orang mukmin
walaupun dia orang yang berdosa, maka dipanggil keluarga Nabi dalam bab doa. Ya. Jadi bila kita berdoa wa ala alihi dan salam juga atas keluarga Nabi, maknanya atas diri kita juga. Ya. Makna keluarga Nabi di situ umum. Jadi seluruh orang mukmin, walaupun dia orang yang asli buat dosa sekalipun, dipanggil keluarga Nabi dalam bab doa. Ada pun dalam bab zakat khusus kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya. Faham? Ya. Jadi ahli di sini umum dah. Jadi bila kita berdoa, doa atas diri kita juga lah. Yang selalu adalah atas orang mukmin maksudnya. Wasahbihi ajma'in dan sekalian sahabat Rasulullah SAW ajma'in sekalian mereka. Habis. Segala puji bagi Allah Tuhan Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Besar, Tuhan yang memiliki hari kiamat. Kepada Engkau aku sembah dan kepada Engkau aku mohon pertolongan. Berilah kami bertunjuk ke jalan yang lurus, jalan mereka Nabi-Nabi yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka itu, bukan jalan orang-orang yang dikutuk dan orang-orang yang sesat. Amin ya Rabbal Alamin. Tinggal setakat ini insyaAllah. Untuk kalimah program kita hari ini, kita Muhtasar juga kepada baca. Kita baca mengepada, ya, insyaAllah. Program kita sampai ke bawah. Nampak kan? Ini kalimah ada sikit juga. InsyaAllah nanti bila minggu depan kita fokus pada kitab teruslah. Tak ada betul kita macam-macam lagi. Ya, Allahumma al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا فهم النبي وإلهام الملائكة المقربين وحفظ المرسلين برحمتك يا الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم يا مبدئ يا خالق يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم يا معلم إبراهيم الحكمة عالم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.